Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah lama saya tak buat ulasan buku. Dan kepada yang masih setia dengan saluran YouTube Nur Samila Samsudin, saya ucapkan terima kasih. Hari ini saya nak kongsikan dengan anda sebuah buku yang berjudul Enric Mengundang Jauh, hasil karya H.M. Tuah Iskandar, terbitan Alaf 21 Karang Craft. Lah muka suratnya 410 halaman. Akan pertamanya 2012. Okey, kalau anda lihat kat sini saya ada banyaklah buat tanda-tanda macam ni kan. Lupa istilah dia apa benda Okey, dan saya juga macam biasalah kalau ada sesuatu yang saya suka dalam buku ni, saya akan conteng. Saya akan conteng kat mana-mana halaman kosong dalam buku ni untuk memudahkan saya mencarinya. Sebaik saja saya menamatkan bacaan. Saya menangis, saya terdiam, lepas tu saya tersandar, saya banyak berfikir pada setiap halaman yang saya baca dalam buku ni. Buku ni dia tentang Melayu, dia tentang Islam. Okay, dan dia juga tentang bangsa Cina, bangsa Eropah. Tetapi bangsa Eropah tu dia ada darah Melayu. Dan buku ini juga bercerita tentang kepercayaan bahawa di negara Eropah ada seorang Melayu yang telah berjaya menjadi pelayar mengelilingi dunia. Okey, bersama orang Eropah yang lain, dan dia telah menghabiskan misi mengelilingi dunia melalui pelayaran tersebut, sedangkan orang Eropah tersebut tidak dapat menghabiskan misi tersebut. Tetapi nama yang dinaikkan dalam catatan dunia adalah nama orang Eropah, bukan orang Melayu. Kita ni kan banyak catatan dan banyak juga pengembaraan. Catatan pengembaraan yang bukan seorang sahaja, cerita dalam cerita. Dia bermula dengan watak seorang Eropah yang mencari diri dia sendiri, sebab dia rasa dia bukan Eropah sepenuhnya. Dia rasa dia ada darah campuran Asian. Jadi dia mengikuti satu kapal yang mengembara. Nama kapal tu The Princess. The Princess ni milik hartawan Wilson dan dikemudikan oleh Captain Morgan. Okay, dan watak yang mencari diri dia, yang merasakan bahawa darah dia adalah dari bercampur darah Eropah dan darah dari negara Asia, tapi dia tak pasti di mana. Jadi dia mengikuti untuk mencari jati diri dia sebenarnya. Nama watak ni Lesh. Dalam pengembaraan dia, masa kapal berlabuh di Indonesia, yang kelakarnya, part ni kelakar tau. Lesh ni, dia tengah duduk-duduk lepak dekat tebing tu. Dia nampak lah ada satu kapal lagi, orang tengah berpusu-pusu naik lah kan. Lepas tu dia macam dia tertolak tau, masuk ke kapal tu. Jadi orang pun kata cepat. Dia pun macam blur-blur. Kenapa ni kan? Sebab masa tu dia sebagai pelancong kat Indonesia tu, tapi dia entah macam mana dia tertolak masuk kat dalam kapal tu. Dan kapal tu berlayar secara haram masuk ke Malaysia. Okay, dan Lesh ni dituduh sebagai pendatang haram dari Indonesia. Dia ditangkap polis. Kat situ bermulanya kisah bagaimana dia menemui Tok Wee. Dia dibawa oleh seorang gadis Cina bernama Mei Hua lah. Masa tu masa dia melarikan diri dari tahanan polis, dia tahan kereta, dia naik kereta Mei Hua ni lah. Dan kebetulan Mei Hua ni rupanya rakan satu universiti dia dekat Eropah sana. So masa tu Mei Hua tak tahu dia ni tahanan polis tau. So Mei Hua bawa balik ke rumah Tok Wee ni lah. So Lesh ni tinggal dengan Tok Wee ni. Dan Tok Wee ni dia benci orang Eropah. Tapi dengan Lesh ni, macam mana hati dia lembut, dia boleh menerima Lesh. Okay, dan malah dia menyerahkan satu manuskrip atau catatan yang ditulis oleh seseorang bernama Mazil. Okay, dan selepas penyerahan catatan tu, Tok ini meninggal dunia. Dan dalam catatan tu lah kita membaca cerita dalam cerita. Catatan Mazil ni adalah catatan pengembaraan diri Mazil ni semasa dia mencari jejak
Panglima Hitam yang dikatakan pelayar pertama yang berjaya mengelilingi dunia menggunakan kapal, dan Panglima Hitam merupakan orang atau bangsa Melayu. Dan melalui catatan Mazil ni, Lash bertekad untuk meneruskan mencari jejak bangsa Melayu di tanah Eropah. Sebab Mazil ni catatannya terhenti. Jadi Lash ni rasa dia ingin mencari. Sekurang-kurangnya tak jumpa jejak Panglima Hitam, jumpa jejak Mazil. Dan kenapa Mazil tu tiba-tiba berhenti mencatat? Okay, dan Lash meneruskan pengembaraan tersebut. Dan yang menarik, bila Mazil tu mencatat pengembaraan dia, kita belajar banyak perkara tentang negara-negara yang mereka singgah. Okey, dan begitu juga dengan Lash dan Mehwa ni. Dia pun mengikut jejak Mazil ni. Jadi setiap di antara mereka, setiap pengembaraan ni ada keistimewaannya sendiri. Okey, dan mereka berkait-kait. Dan akhirnya simpulan tu terhurai dan mereka mendapat jawapan yang sangat jelas, jawapan yang sangat dekat dengan mereka. Dan Lash menemui siapa diri dia yang sebenarnya, mengetahui juga di mana Mazil sebenarnya, mengetahui siapa dia dengan Mazil tu. Benarkah ada jejak bangsa Melayu, Panglima Hitam ada di negara Eropah? Okay, jadi semua-semua tu bila kita baca dengan mengangkat bangsa Melayu, mengangkat Islam, dia menjadikan kita rasa macam sebab, bersemangat, berbangga. Okay, dan saya rasa macam buku ni dia bukan sekadar cerita novel, tapi dia sebuah manuskrip, ya, yang manuskrip yang dicatat oleh seseorang mengumpulkan pengalaman-pengalaman atau pembacaan-pembacaannya tentang sejarah bangsa Melayu itu sendiri di negara Eropah. Okay, kat sini pun ada dia tunjukkan kalau sebagai seorang pengembara, bagaimana nak mencatat satu-satu perjalanan pengembaraan itu. So, saya bila dah baca buku ni, saya mulalah, okay, kalau kita pergi kat negara orang, apa yang kita kena tengok? Dan apa yang kita kena catat? Kita kena tengok budaya diorang, ekonomi diorang, kita tulis, kita catat. Okey, lepas tu kita tengok pakaian diorang, okey, lepas tu bahasa diorang. Okey, jadi bila kita dapat tahu perkara-perkara macam ni, dia menjadikan kita lebih bersemangat tau kalau kita pergi ke mana-mana, dan kita kena ada catatan. Macam Mazil, dia bukan mencatat saja tapi dia menulis surat bercerita. Okay, dan dia takut benda tu hilang, dia post surat tu. Okay, jadi catatan tu tak hilang. Bila dia mati ke atau bila dia hilang dalam pengembaraan dia, waris dia menyimpan khazanah catatan dia tu. Dan benda tu sangat berharga, ya, bagi sesebuah bangsa dan juga sesebuah negara. Jadi saya lah, buku ni meninggalkan satu jejak untuk kita yang membacanya, mengikuti apa yang dilakukan oleh pengembara-pengembara, iaitu watak-watak dalam buku ni. Jadi saya rasa macam buku ni sangat istimewa, dan buku ni sangat bersifat memiliki semangat nasionalisme, memiliki semangat Melayu yang sangat kuat, jati diri Melayu. Dan saya yang babak akhir tu, saya sebab, ya, apabila isteri Mazil ni, isteri pertama dia, menerima isteri kedua Mazil, wanita di negara Eropah sana yang dikahwini kerana Islam. Kerana ingin mengembangkan syiar Islam, ingin menambah saudara Islam, isteri dia pun redha. Dan isteri dia pun menerima. Saya rasa, ya Allah, sangat indahnya hidup ini kalau semuanya berpasakkan, berpandukan Islam. Okey, semuanya lillahi ta'ala. Okey, jadi benda ni macam, dan diorang pun macam akhirnya bahagia. Bahagia yang pada saya ada sebab tau dalam bahagia tu. Ada perasaannya bercampur bau. Okay, dan walaupun buku ni lah buku lama, buku tak viral, tapi saya rasa semua orang, terutamanya yang bangsa Melayu dan hatta bangsa Cina pun, sebab dalam ni ada kombinasi
pencarian atau pengembaraan Mei Hua dan Lash tu sendiri. Dan kat situ ada sejarah tentang bagaimana orang Cina dan orang Melayu bergabung, bersatu hati, membuat mencipta sejarah di tanah Melayu. Ada kat sini buku, dan buku ni sangat positif, dan saya rasa korang patut baca dan korang patut ada buku ni kat rak buku korang. Rugilah kalau tak ada. Macam tu lah saya punya rasa suka dan keterujaan membaca dan memiliki buku ni. Sekian dulu untuk ulasan buku kali ini. Enric Mengundang Jauh, terbitan Alaf 21 Karangkraf, penulis H.M. Tuah Iskandar.